Assalamualaikum guys, welcome back. Sebelum ni kita ada sembang pasal Fazura yang katanya berhutang sebanyak 4.65 juta dengan satu syarikat pembekal tudung. Benda tu mengejutkan ramai pihak, termasuk supplier tu sendiri pun terkejut sebabnya diorang tak sangka yang diorang akan lalu pengalaman yang sangat sakit macam ni. Maunya tak sakit. Diorang dah proceed dah dengan produk sampai berapa juta diorang provide dekat Fazura. Lepas tu tiba-tiba kena sidai. Benda tu untuk info korang dah efek dua syarikat sekaligus. Satu syarikat induk supplier iaitu Obor Holding Sdn Bhd dan juga anak syarikat dia Filin Sdn Bhd. So kat story short, Obor Holding Sdn Bhd tak ada pilihan lain selain daripada saman syarikat Fazura, Pink Fit Sdn Bhd, Abang Fazura dan Fazura sendiri untuk tuntut ganti rugi ataupun tuntut hutang sebanyak 4.65 juta ringgit tu. Buat masa ni, pihak Fazura pilih untuk mendiamkan diri. Cuma of course, bila kata satu pihak mendiamkan diri, reporter akan cari siapa yang boleh ulas pasal perkara ni. Dan guess what? Pihak media berjaya dapatkan bekas suami Fazura iaitu Fatah Amin untuk tanya pasal hal ni. Abang, ngaku je lah. Abang memang ada pemesanan kan? Tak, bukan aku. Aku bukan Fatah Amin. Surprisingly, Fatah kata dia tak tahu menahu pasal hal-hal saman ni semua sampailah benda ni dia keluar dekat media. Well, I'm not surprised. Sudah tentu bila tengok tentang berita itu, saya bersimpati. Tapi doakan saja yang terbaik dan semoga segala urusan dipermudahkan buat bekas isteri saya. Dia pun bukan orang lain, ibu kepada anak saya. Saya tak berani nak komen pasal perkara tu. Memang tak boleh nak cakap banyak sebab itu isu peribadi. More like isu bisnes kalau tanya aku. By the way, ikutkan Fatah, dia mengelak untuk ulas atau jawab isu tu sebab dia takut statement dia tu nanti akan diulang balik oleh media satu hari nanti bila kata adalah sesuatu benda yang berlaku. Yes, aku setuju. Kalau ada maksud secara metafor, mulut keluar emas, aku rasa selebriti macam Fatah Amin ni lah yang mungkin kita boleh describe dia akan jadi macam tu. Apa yang dia cakap confirm akan jadi highlight dan akan dapat traction. So, ibarat kata Fatah Amin dulu-dulu lah kan, berdiam lebih baik. Doa yang baik-baik dan jangan masuk toilet kalau tak nak rindu. Bukan. Apapun, aku ada jugalah baca statement dari mereka yang masih lagi backup Fazura yang mana diorang kata mungkin ada sebab sebenarnya kenapa Fazura pilih untuk tak bayar ataupun respon pada tuntutan Filin Sdn Bhd. Entahlah, mungkin ada logik jugalah memandangkan tudung Fazura ni dia murah, lepas tu memang rajin gila orang beli. Orang beli pukal pula tu. Betul. So nak kata rugi tu unlikely, aku rasa lagi untung ada lah kot. So macam mustahil sebenarnya kalau kata modal tu dia tak ada nak bayar balik hutang tu benda semua. Aku yakin yang Fazura ni dia otak bisnes sebenarnya. Jadi mesti dia dah fikir dah long term. Kalau tak bayar ni mesti ada kesan. So maksudnya macam dia tak adalah menjoli duit untung yang dia dapat tu untuk benda-benda yang mengarut dan benda semua ke wallahualam lah. Atau mungkin juga ini cuma sekadar pandangan dari peminat Fazura yang belum dapat terima kenyataan. Ya. Tapi dari perspektif sebagai seorang Muslim lah kan, apa yang aku boleh kata, berusahalah untuk kita selesaikan hutang-hutang kita. Hutang yang tak diselesaikan tu, itulah yang mungkin akan jadi sebab makin jauh untuk kita capai syurga. Bukan tak dapat, mungkin lah, tapi makin payah. So korang kena ingat hadis riwayat Tirmizi dan juga Ahmad. Baginda Rasulullah SAW bersabda, Roh seorang mukmin itu tergantung dengan hutangnya sehingga hutangnya dibayar. so janganlah korang buat main-main dengan bab-bab hutang dan semua. Semoga kita semua dijauhkan daripada masalah-masalah macam tu. InsyaAllah kalau kata ada update terbaru, aku akan kongsikan dengan korang. Dan akhir kata Puan Pantun, pergi genting bawa kereta. Malang nasib rosak gear. Biar gaya biasa saja. Janji hutang kasih clear. Dan kalau korang suka konten dari dalam channel ni, please consider to subscribe. Okay, so thank you very much for watching and have a nice day. Assalamualaikum. Ini antara kipas ataupun portable fans yang aku memang suka gila. Aku selalu bawa merata-rata dan aku memang selalu pakai sebabnya bukan setakat dia ada fungsi kipas saja, tapi dia ada fungsi mini aircon lah. Sebabnya dekat bahagian depan dia ni, dia diperbuat daripada besi. Jadinya dia ada cooling system yang akan buatkan besi dia ni rasa sejuk. Jadinya bila kata kipas ni dia berputar, makanya dia akan bawa angin sejuk terus pergi
lebih ke wajah kita ataupun kulit kita ataupun kat mana-manalah yang kita tala. Harga dia sangat murah, siap ada phone stand lagi, dan kalau kata korang nak bawa merata pun jangan risau sebab dia ada strap. So korang boleh bawa pergi merata-rata, dia ringan je, dia tak berat, dan bila kata kita pegang pun memang sedap. Kalau kata korang nak beli, korang boleh tengok link dekat produk link lah. Dan just for your info lah, ini ialah produk yang terlaris lah. Bila kata sebelum ni pun aku pernah promote juga, dan memang ramai yang beli and ramai yang puas hati. Barang yang mahal,